Ni orang berjuru. Tapi kalau bulan Syawal besok, 1 hari bulan, macam tu juga sebelum masuk Ramadan, maknanya saya berlakon. Jenuh dah berlakon saudara-saudara, cukup. Apabila 30 tahun berlakon dengan Tuhan, tak imannya kita. Jadi saya merayu kalau boleh dalam tahun ini jadikan Ramadan ini bulan yang paling hebat. Orang cakap macam tu, macam mana nak jadikan hebat? Cakap dah pertama, formula nak bagi hebat, kena anggap setiap masa dalam Ramadan ini, daripada hari pertama kita puasa hari Sabtu hari lepas, 12 hari lepas, sampailah nampak anak bulan Syawal, semua ketika siang pagi, petang, malam, subuh, tengah hari, hendaklah dianggap sebagai Tuhan. Boleh tak boleh? Jangan anggap Lailatul Qadar hanya berlaku pada malam. Hak tu yang kita miss banyak. Sebab Allah nak bagi ganjaran 83 tahun ni. Itu hak kira penting. Dalam Al-Quran dia kata Al-Fish Syahri, 1000 bulan ini, dia bermakna banyak di hak Arab ni. Kalau dia macam Melayu juga, banyak kata dia banyak, berapa ribu dia banyak, bila ribu banyak. Arab ni juga. Jangan ingatkan ribu dalam Al-Quran tu mana lepas 3 tahun lah. Hak tu cuma kita nak tunjukkan banyak ribu dalam 3 tahun. Maknanya kalau Allah bagi kita kesempatan nak putar balik hidup kita, pergi mula balik zaman kita 10 tahun. Allah kata aku bagikan hak boleh bawa balik zaman hak 10 tahun. Belum tentu kita boleh laksana 83 tahun. Lalu ni Allah bagi kita 83 tahun. Tapi biasa setiap malam tu kita ada anggapan hak 10 malam terakhir, malam ganjil. Hak tu yang miss tu malam ganjil lah, kita lena semua. Lagi pun malam ganjil, malam genap, siapa pun tak tahu. Hak ni rahsia Tuhan. Ganjil kita genap orang, genap kita ganjil orang. Saya nak tanya hari ini kita sekali pukul berapa ni? Pukul 9 ya. 9.20, 9 suku lah kata. Kita 9 suku ni terbunti di TP lah, simpan. Di Mekah lah dia pukul berapa? Saya nak tanya. Tak biasa di Mekah kan? Pukul 4 lah. Pukul 4 lah. Jadi saya ambil bangkok dia tak bakar. Tapi biasa dia biasa di Mekah. Betul? Kita 2-5 jam jauh. Maknanya di Mekah lagi baru nak masuk asap orang kali. Tak payah asap lagi. Baru pukul 4 dari Mekah, pukul 4. Takdirnya malam ni tahun ni sekarang ni, takdirnya malaikat turun dari Tuhan. Takdir ni malaikat turun dari Tuhan. Di Mekah lagi siang kan? Tidak. Takkan dari Mekah malaikat tak turun? Betul-betul? Takkan tak turun? Jadi untuk itu tu kita beranggapan bahawa Lailatul Qadar ni semua ketika tak rugi. Mana kita pergi kerja pagi Lailatul Qadar, kita sekam bawah dah Lailatul Qadar, kita tolong masak nasi pun tidak Lailatul Qadar, semua Lailatul Qadar. Bahawa kita beza boleh. Sebab dalam alam ini tidak ada satu tempat bila malaikat turun semua di mana. Tak ada. Ada pagi, ada petang, ada malam, ada subuh. Betul. Jadi untuk kita beranggapan semua. Yang pertama, ini formula nak bagi Ramadan kali ini, Ramadan paling gemar sekali. Formula kedua, habis bulan Syawal masuk besok, kita bayar 1 Syawal, 2 Syawal bangkit sah balik mula puasa. Boleh tak boleh? Jangan nak kahwin ke cucu pun hari puasa 3, bayar 4, bayar 5 kahwin kawan. Kalau boleh nak syorkan bangun balik sah pada Syawal 2 dan puasa sampai 6 hari lepas. Boleh tak boleh? Yang tak pernah buat, saya mohon bagi buat terus-terus. Lagi-lagi pun buat. Kalau saya tak pernah buat, saya buat, maka saudara-saudara orang lain tak boleh nampak cerita dia macam mana kurnia Allah hebat. Ini syur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haram ketika berpuasa 1 Syawal, 2 Syawal bangun balik, dia kata sah balik, puasa balik macam biasa sampai 6 hari, kemudian buat raya kedua. Boleh tak boleh? Jangan buat. Jangan tengok buat boleh. Nak bagi biasa, nak bagi berubah. Sebab Ramadan ini Ramadan bulan berubah. Supaya habis Ramadan so kita berubah jadi orang sempurna. Yang semayang dia jaga, hubungan dia, akhlak dia jaga. Last sekali. Ya, last sekali masa pagi raya kita bertakbir hari raya. Taklah takbir itu membawa makna nak berubah supaya aku nak
nak jadikan kehidupan aku ni sebagai ejen. Aku nak jadikan semua masyarakat berubah pada rapat dengan kehendak Allah. Kalau keluarga berubah rapat dengan Allah. Negara berubah rapat dengan Allah. Kalau negeri berubah rapat dengan Allah. Sebab dalam bulan Ramadan Allah jadikan, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Lailatul Qadar, Allah turunkan di badan peperangan badan benang mereka. Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan juga dia panggil bulan Fathul Makkah, bulan berubah. Bila berlaku Badar, berlaku Fathul Makkah, seluruh semenanjung Arab dunia ni berubah. Jadi Ramadan kali ini kita nak jadi Ramadan berubah, supaya dalam apa saja perubahan dalam masyarakat besok, pilihan raya ke ataupun ada apa saja, mesti kembali fresh.